Hai sahabat, selamat datang ke channel YouTube Hafiz Fitri Gona sahabat. Ini adalah sarang kelulut daripada perangkap dan saya akan membuat pemindahan ke dalam kotak hive lah sahabat, supaya koloni lubang kelulut lebih selesa dan meningkatkan lagi proses pengeluaran madu. Ini adalah dummy sementara yang saya letak di kawasan asal dia sahabat, bagi mengelakkan kelulut ini stres lah nanti. So, untuk maklumat sahabat, koloni kelulut daripada perangkap ini telah lama berada dekat saya punya kawasan peternakan. Dan ini adalah koloni daripada perangkap yang saya peram dekat kawasan peternakan saya. Di dalam perangkap telah pun mempunyai madu dan juga lapisan telur yang bertingkat. So, pertama sekali dalam situasi sebegini sahabat, perlunya untuk kita membuat penuaian madu untuk mengelakkan madu melimpah dan madu pecahlah di dalam perangkap ni dan menyukarkan untuk proses pengeluaran telur nanti sahabat. Ini saya sedang membuat tuaian madu di dalam bekas perangkap ni. Disebabkan lama saya peram koloni perangkap ni di kawasan peternakan, so madu di dalam perangkap ni boleh tahan banyak juga. Alangkah baik dia berada di dalam kotak topping, lagi banyak dia punya produksi madu tu. Tapi tak apa, kita tuai dulu madu yang mana ada ni untuk memudahkan proses untuk saya mengeluarkan telur lebah kelulut ini. Untuk tuai madu ini sahabat, saya guna pam madu kelulut lah, bagi memudahkan lagi dan melancarkan lagi proses penuaian madu ni. Oh, kalau tak guna pam sahabat, agak lama juga nak tuai satu-satu. Ini dia pam yang saya gunakan, pam madu kelulut. Bagi sahabat yang berminat boleh PM saya ya. Setelah semuanya selesai, saya membuat penuaian madu di dalam perangkap ni. Tibalah masa untuk mengeluarkan telurnya sahabat. Okey, semasa proses pengeluaran telur lebah bekerja ni sahabat, waktu inilah kita perlu berhati-hati untuk mengurangkan kerosakan yang berlaku pada telur lebah kelulut dan juga mengurangkan kematian yang berlaku kepada anak-anak lebah kelulut, terutamanya ratu lah. Kita nak elakkan ratu mati semasa proses pengeluaran telur. Perlu berhati-hatilah semasa proses yang kita lakukan untuk mengeluarkan telur itu. Ini dia keadaan telur yang berjaya kita keluarkan. Anggaran 12 tingkat je sahabat, cuba kira 12 tingkat tu. Dan juga nesbi yang banyak yang berada di kawasan telur. Dan ini ratu lebah kelulut hitam koloni ini sahabat. Ratunya sihat, bentuknya besar. Itu telurnya banyak kan. Alhamdulillah ratunya selamat dan kita berjaya pindah ke dalam kotak hive lah. So telur ni terlalu tinggi sahabat untuk dimasukkan ke dalam kotak hive. Tak apa, saya akan pisahkan di bahagian atas, masuk ke dalam kotak madu dan separuh di dalam kotak hive inilah. Kotak hive ini sahabat, ukuran dia 5x5x5. Ukuran dia 5x5x5 cm. Inci, bukan cm, inci. Sorry. So ini adalah telur yang saya pisahkan, saya masukkan ke dalam kotak madu. So kotak topping ni sahabat, saya dah buat dia punya bingkai sebelah bawah, hanya selok saja masuk ke dalam kotak hive tu. Dia tak ada masalah lah, dia terus lekat. Tinggal saya perkemaskan lah di dalam kotak madu ni. Nesbi telur yang ada di dalam ni perlu dipindah masuk ke dalam kotak hive, jangan buang begitu saja. Ini adalah tanggungjawab kepada para peternak. Tak boleh main buang macam tu, kesian koloni. Tengok nesbi agak banyak ya, kerana koloni ni dah berbiak pinak habis di dalam ni. So ini adalah cabaran lah kepada para peternak semasa proses untuk kita membuat pemindahan koloni lebah kelulut itu. Cabaran dia selain daripada menyelamatkan telur adalah nak selamatkan nesbi di dalam bekas perangkap tu yang melekat-lekat, yang telah jatuh. Yang tu kita kena ambil satu persatu. Itu adalah madu yang saya berjaya tuai. Dan ini saya telah pindah ke kedudukan asal. Tadi dummy sementara saya letak ke sini. Saya dah pindah dummy tu, saya masukkan kotak hive yang telah ada telur tadi dan juga ratu. InsyaAllah dia dah masuk tu stabil. Nanti kita update bagaimana keadaan hive kelulut ini. Kita jumpa di video yang akan datang sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bye.